Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat petang. Confirm ustaz-ustaz yang curi duit zakat tu dia melakukan persugihan. Dia jadi macam dia pemujaan ke benda. Dia buat cerita pelik-pelik dalam agama dia. Sistem persugihan sejagat. Dia jadi macam mana? Apa poin-poin penting dalam ceramah dia, dalam blog dia, dalam persenyawaan persetubuhan dia, persugihan tu, macam mana tu? Dia ada sistem populariti kan, sistem populariti sejagat tu jadi macam mana? Tanya satu budak besar lagi, tak nampak lagi. Turun! Kita dia macam mana? Dia ada sistem persugihan kan? Itu dia penipu tu. Macam mana acara persugihan dia penipuan tu? Tolong terangkan kepada rakyat Malaysia ni, kita nak tahu ni macam mana dia curi 230 juta. Aku rasa lebih lagi aku. Sebab dia bukan satu grup tau. Dia ada belah cawangan macam tu. Ada belasan cawangan yang buat persugihan ni. Dia buat cerita tak sudah ke? Aktiviti persugihan, pemujaan ke apa benda ke? Macam cerita Mona Pendi gitu. Ke jadi macam mana? Betul tak? Kan? Yang dia buat selalunya yang jadi mangsa dia ada 2 orang lelaki tu, ada 2 atau 3 bini. Dia punya kalam persugihan tu dalam arka, dalam abjad, dalam dia punya mantra dia punya tu. Wapak tu kan. Ke jadi macam mana? Tapi wapak tu dia ada satu perkataan dia tak ada. Dia tak tulis kat situ. Dia tak tulis nama Dajjal. Alif dah, jim, lam. Dia tak tulis benda tu. Memang dia kosongkan benda tu. Benda tu tak jadi ya. Kan?